Komen dari Mekim, masih tak boleh ke untuk Sabah Sarawak? Sedih. Aduh, kenapa nak sedih? Kita dah announce dari minggu lepas kot, tak silap saya. Dari awal bulan lagi kita dah announce untuk Sabah Sarawak dah boleh post. Cuma perlu pilih sea shipping ataupun economy shipping. Jangan pilih standard shipping, kalau tak auto cancel order korang, korang kena buat order baru dan perlu pilih sea shipping, okey? Untuk korang yang mana belum grab orang Semenanjung, korang grab battery iPhone high capacity ni guys, korang boleh pakai standard shipping. Untuk Sabah Sarawak saja perlu pilih sea shipping, okey? Ingat guys, yang mana belum grab battery iPhone high capacity, ada masalah bateri cepat habis, nak kena charge phone 4, 5, 6 kali sehari, ni dia. Ada bateri iPhone high capacity yang mana kapasiti mah bateri ni lebih besar daripada ori. Bateri dapat tahan lebih lama guys. Untuk iPhone 12 ke atas special, korang boleh diagnose akan naik use, tak ada keluar now part, tak ada keluar verify part, dan ada battery health untuk semua model. Korang just PMP je guys. Korang beli dengan anda komputer handphone, dapat 3 bulan warranty. Korang jangan risau kalau ada apa-apa isu pada handphone korang lepas pasang bateri iPhone high capacity ni, korang contact je kita akan hantar bateri yang baru guys. Bateri iPhone high capacity ni total dah terjual sebanyak 4,000 unit dekat TikTok Shop saja, tak termasuk dekat platform lagi satu, tak termasuk yang walk-in kedai, review ramai yang dah puas hati guys. Korang boleh check dekat beg kuning guys. So korang tunggu apa lagi? Ada free shipping, ada discount, korang terus check out, okey? Ciao.